Benarkah ramai rakyat Malaysia bekerja di Singapura? Soalan ini sering timbul dalam perbualan harian, laporan media, malah dalam kalangan pelajar yang memikirkan masa depan kerjaya mereka. Setiap awal pagi, pemandangan ribuan kenderaan dan penumpang di pintu sempadan Johor, Singapura, seolah-olah menceritakan kisah perjuangan mencari rezeki di negara jiran yang pesat membangun itu. Pukul 3 pagi dah kena turun ni nak pergi kerja pagi esok. Betul ke tuan macam tu? Betul. Dia yang membuatkan kena keluar awal tu sebab jam dekat tambak, jam dekat checkpoint, jam dekat custom tu. Beratur. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru, malah telah berlaku sejak puluhan tahun lalu. Hubungan sejarah, ekonomi dan geografi antara Malaysia dan Singapura menjadikan pergerakan tenaga kerja antara kedua-dua negara sebagai satu perkara yang biasa. Namun persoalannya ialah apakah faktor sebenar yang mendorong begitu ramai rakyat Malaysia memilih untuk bekerja di Singapura? Dalam dunia pekerjaan ni, dia ada dua. Satu yang dia perlukan sijil, maksudnya diploma ataupun ijazah. Yang kedua ni dia tak perlu sijil. Dia tak pentingkan sijil tapi dia pentingkan pada keringat. Ini dipanggil pekerja manual. Isu yang cuba saya nak bincangkan hari ini adalah tentang kenapa rakyat Malaysia boleh kerja kat Singapura. Kerja sebagai tukang sapu. Kerja orang-orang yang tak mau, orang di Singapura tak mau buat, orang Malaysia buat. Sebab faktor gaji yang tinggi. Apabila dia dapat duit Singapura dolar, dia tukar kepada mata wang ringgit Malaysia, dia jadi tinggi. Ada yang dapat 4,000, 5,000. Antara faktor utama ialah perbezaan kadar gaji dan nilai mata wang. Dolar Singapura yang lebih kukuh berbanding ringgit Malaysia membolehkan pekerja Malaysia memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dengan gaji tersebut, mereka mampu menyara keluarga, menabung, malah melabur untuk masa depan walaupun kos sara hidup di Singapura agak tinggi. Selain itu, Singapura menawarkan peluang pekerjaan yang luas dalam pelbagai sektor. Sebenarnya, I cannot blame them. Even if I were in their position. But I'm not lah sekarang ni kan I have my own business. Tapi kalau I baru je graduated and then I nak try to cari kerja sebagai engineer, dapatlah gaji RM1,800. Tapi if I go to Singapore, tak kisahlah buat engineering ke, cuci pinggan ke, jadi janitor ke, tapi gaji I is RM2,500. Seperti kewangan, teknologi, kejuruteraan, perkhidmatan dan perubatan. Negara tersebut dikenali sebagai pusat ekonomi dan perniagaan antarabangsa, sekaligus membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk menimba pengalaman kerja bertaraf global serta meningkatkan kemahiran profesional. Dakwaan bahawa ramai usahawan Singapura kini lebih cenderung mengambil pekerja Malaysia dan Filipina berbanding rakyat tempatan kerana menganggap mereka lebih rajin, pantas dan berdisiplin menjadi bualan hangat menerusi perkongsian di TikTok Melvin Soh. Menurut penasihat kewangan atas talian itu, ramai majikan di Singapura lebih puas hati dengan prestasi pekerja asing yang dianggap lebih cekap dan kurang memberi masalah. Ia berbanding pekerja tempatan yang sering dikaitkan dengan sikap sambil lewa, banyak alasan serta kerap mengambil cuti sakit, sehingga ada yang sanggup memberhentikan pekerja warga tempatan bagi memberi ruang kepada tenaga kerja asing. Fenomena ini turut dikaitkan dengan perubahan pasaran kerja yang semakin kompetitif serta kesediaan pekerja asing menerima gaji lebih rendah. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI juga menjadikan perbezaan kemahiran antara pekerja tempatan dan asing semakin kecil, sekaligus mengurangkan kelebihan warga Singapura dalam pasaran kerja. Video berkenaan mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang bersetuju bahawa rakyat Singapura semakin hilang daya saing, manakala yang lain berpendapat majikan sepatutnya menawarkan gaji dan insentif lebih adil bagi menarik minat pekerja tempatan. Kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura ni dia dalam pelbagai bidang. Banyak bidang. Antara yang dapat gaji sehingga 12,700 ni adalah contohnya nurse, assistant nurse, nurse juga, nurse basic $3,200 macam tu. Boleh cecah sampai 4,000 lah. So kalau 12,700 ni lebih kurang 3 ke 4,000 dolar macam tu. Ada juga yang cakap bahawa cleaner pun boleh. Cleaner bilang you don't mind kalau I tanya you daripada Malaysia. Dia bilang bang saya daripada Malaysia. Malaysia bahagian mana? Malaysia bahagian Perlis, Kuala Kangah.
Okey, jadi you kerja kat sini dah berapa lama? Dia bilang, bang, I kerja kat sini sudah 7 tahun. Kalau kat Singapura sekarang, you kerja, you sewa rumah tak? Dia bilang kat JB. Dia bilang, you tengok tu bang, itu I punya motor. To travel to and fro from Johor Bahru datang Singapura. Bukan senang dengan dia punya traffic jam. Dengan bang, saya baru dapat kunci. Kunci apa? Kunci rumah. Dia beli rumah 7 tahun kerja kat Singapura. Dia beli rumah harga RM500,000. Rumah 2 tingkat. 7 tahun je tau kerja biasa dekat restoran tau. Tapi ini dia baru kerja kat restoran ni baru 1 bulan. Before that dia ada kerja lagi 2 restoran. So dia punya line is F&B, food and beverage. Faktor jarak dan kemudahan pengangkutan turut menjadi tarikan utama. Kedudukan Singapura yang sangat dekat dengan Malaysia, khususnya Johor, membolehkan ramai pekerja berulang-alik setiap hari tanpa perlu menetap di luar negara. POV, Malaysian Work in SG. Sistem pengangkutan awam yang cekap dan teratur, memudahkan pergerakan serta menjimatkan masa. Di samping itu, persekitaran kerja di Singapura sering dikaitkan dengan disiplin tinggi, kecekapan dan sistem yang teratur. Budaya kerja yang profesional ini memberi pendedahan baharu kepada pekerja Malaysia, sekaligus membentuk sikap lebih berdaya saing, berdisiplin dan berdikari dalam menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Halo Ida, kerja di Singapura sebagai orang Malaysia di Singapura. Okey, saya ni pernah kerja di Singapura selama 2 tahun setengah. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, sebelum saya balik ke Malaysia. Sebab banyak kawan tanya saya, adakah memang berbaloi nak tinggal di Singapura ataupun nak kerja di Singapura? So, okay, there's always a two side of the coin. So, whatever things that you are doing and whatever decision that you are making, it's also like have to look at the both side. Okay, masing-masing ada kelebihan. Okay, tak kisah korang kerja di Malaysia ke di Singapura. Sebab saya ni, saya pernah kerja di Malaysia dan pernah kerja di Singapura. Okay, so dia jumlah tahun ni dan pernah saya kerja adalah lebih kurang 5 tahun lah. Okay, so okay, jawapan saya adalah, nasihat saya adalah memang berbaloi. Kalau korang nak dapatkan experience kerja kat overseas kan, memang berbaloi. So kalau korang masih muda lagi, boleh pergi Singapura dapatkan kerja di sana. Okay. Kalau kita muda kan, kita boleh kerja di luar negara, dapatkan duit, lepas tu dapatkan experience. Sebab experience ni dia akan bersama dengan korang walaupun korang pergi ke mana pun. So experience tetap bersama dengan korang. Itu sangat penting. So that's why kalau boleh Singapura ni dia okey sebab dia ada banyak kerja dan memang dia punya work pace dia lebih cepat sikit lah. Okay, so dia kerja pun cepat sikit. So that's why dia lebih stress lah kan. Sebab apa yang mereka nak adalah efficiency. So that's why apa yang pernah saya nampak kat Singapura ni memang semua rajin. So orang Malaysia ni sangat rajin di Singapura sebab ini memang tempat yang kita dapat duit, lepas tu kita dapat pengalaman untuk kerja. So that's why nasihat saya kalau korang tanya berbaloi tak nak kerja di Singapura? Yes, memang berbaloi. Seriously, kalau korang kerja di Singapura selama 3 tahun, 4 tahun, korang boleh nampak duit ni saving yang banyak kalau banding dengan korang kerja di Malaysia. So kalau korang masih muda lagi, boleh kerja di Singapura 3-4 tahun, lepas tu dah jimat duit tu dan boleh balik ataupun boleh bayar installment ke, bayar hutang ke, bayar loan ke dan sebagainya. Korang boleh shorten
masa korang dah bayar hutang. That's why Singapore is a choice that I always encourage people to go, especially when you are young. Sebab sana kan dia memang kekurangan ataupun menghadapi kekurangan tenaga kerja untuk engineer ataupun pekerja di kilang lah. Okay, memang ada banyak peluang di sana. So I would say it's a good opportunity. Okay, memang berbaloi dah kerja kat sana. Tapi korang dah cakap tentang boleh bersara di Singapura dah, tak boleh lah. Dan pendapat saya memang tak sesuai. Sebab sana memang mahal dan kos sara hidup di Singapura sangat tinggi lah. So that's why saya rasa memang tak sesuai nak bersara di Singapura sebagai seorang orang Malaysia. Okay, kalau boleh balik. Tapi nak kerja ke sana memang adalah pilihan yang baik. Tapi of course, ini memang bergantung kepada pilihan korang. Sama ada korang nak spend time dengan family ke ataupun nak korbankan masa 2-3 tahun kerja di Singapura, lepas tu datang balik ke Malaysia. Itu saya dah kongsi sikit dah. Sebab ada banyak kawan tanya kan, berbaloi tak ataupun best tak nak kerja di Singapura. So Senang nak kerja Singapura. Cakap awal kerja sebagai cleaner lah. Janji ada kerja jalan. Betul ke orang kata gaji sebagai cleaner di Singapura ni besar? Macam nak kena scam tak, tapi dia macam nak minta duit kita yang kerja. Walaupun ejen kan. Yang tak bestnya itulah lambat bayar gaji. 12 jam lama weh. Itu kata tak cukup. Manusia ni orang kata ada je nak dengki kan. Padahal orang tu baru lagi pakar di Cina. Kalau dia Melayu lah dah lama tumbuk kereta. Lepas tu dah Covid, aku kena duduk Singapura lah. Berapa lama kau menghadapi situasi Covid kat Singapura tu? Setahun. Setiap hari aku makan Maggi tau. Dia bukan Maggi tau, dia macam brand Coca. Nak jimat yang pasal ni kat perut orang kata. Itu lah macam silap ni. Patutnya lepas Covid baru aku masuk ni macam tu. Kau rasa culture bekerja di Singapura ni lain tak dengan di Malaysia? Lain tapi tak ketara sangat. Struggle juga lah kerja Singapura. Rate dia tinggi ke, rate dia rendah ke, hujung bulan kita tetap kena pakai itu duit, kena bayar hutang, betul? Turun naik turun tu namanya rezeki. Kalau dia naik 3.35 itu pun rezeki. Tapi sebabkan kita kerja Singapura, naik ke turun, hujung bulan kita tetap kena cocok duit untuk bayar hutang, betul tak? Jadi kita punya kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang lama-lama kerja kat Singapura, yang orang cakap yang senior-senior, dulu masa dia orang masuk 1.1, itu pacik-pacik lah kan. Time aku 1.7 kalau tengok. Time dia kerja Singapura dulu 1.7, baru RM1.70. Kau tengok. Tapi sekarang 3.1 pun korang dah bising. Tertarik betul dengan berita ni hari tu tau. Gaji besar di Singapura antara punca 900 pelajar di Johor tak duduki SPM. Semua orang tahu kenapa orang nak kerja kat Singapura kan. Kalau siapa yang duduk Johor mesti nak cari kerja kat Singapura. Sebab apa? Duitnya berkali-kali ganda lagi banyak. Kerja kat Malaysia dapat 1,700. Kalau kerja kat Singapura sekarang kali dengan 3.3. So boleh dapat dalam 5,600 macam tu. Dah lah diorang tak ada minimum requirement macam SPM. Tak ada SPM pun boleh kerja kat sana. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa ramai rakyat Malaysia bekerja di Singapura. Dorongan ekonomi, peluang kerjaya yang luas, jarak yang dekat serta sistem kerja yang cekap menjadi faktor utama. Fenomena ini terus berlaku hingga ke hari ini. Namun begitu, keadaan ini juga wajar dilihat sebagai cerminan kepada cabaran pembangunan tenaga kerja di Malaysia dengan memperkukuh ekonomi, meningkatkan gaji dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti. Malaysia berpotensi mengekalkan bakat tempatan agar terus menyumbang kepada kemajuan negara sendiri sambil menjadikan pengalaman bekerja di luar sebagai nilai tambah, bukan keperluan. Jika anda rasa info ini menarik, jangan lupa subscribe YouTube Jejak Info dan teruskan menonton. Sokongan anda sangat bermakna untuk kami terus berkongsi info menarik, bermanfaat dan terkini. Terima kasih atas sokongan anda.